Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Amran, C23A0975. Saya akan membentangkan portfolio saya, iaitu daripada CMT 3213 Exploring Digital Photography. Saya seorang pelajar yang sangat gemar dalam menangkap rasa melalui lensa kamera. Saya menggabungkan teknik tradisional dan digital untuk menghasilkan karya visual yang menyentuh emosi dan membangkitkan makna. Hasil kerja saya yang sering menyusuri tema memori identiti dan emosi dalaman dengan minat yang mendalam terhadap keharmonian antara warisan budaya dan ekspresi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 3 projek saya yang telah pun saya jadikan sebagai satu portfolio yang sangat menarik, iaitu assignment yang pertama saya, penerkaan prinsip teori dan teknik dalam fotografi digital. Manakala assignment kedua saya adalah merakam keindahan alam semula jadi, dan assignment ketiga adalah penerkaan fotografi digital, eksperimen dan amalan bersama Sri Kamera dan Perisian. Okey, baiklah. Kita pergi dengan lebih mendalam terhadap assignment satu saya, iaitu penerkaan prinsip teori dan teknik dalam fotografi digital. Okey, dalam tugasan pertama saya telah pun menerkai asas seperti rule of third, leading lines and depth of field. Saya pilih subjek harian seperti meja yang kosong di bawah cahaya waktu pagi itu, dia menunjukkan biasa, tetapi saya juga cuba untuk bermain dalam senyap, dalam ruang dan cahaya. Jadi gambar yang paling saya suka ialah bayangan pokok pada di pantai, yang mana ditunjukkan, saya ada gambar sebelah ni yang menunjukkan komposisi ringkas tetapi penuh ketenangan. Itu di pantai Irama, Bacok. Okey, untuk assignment kedua pula, saya diminta untuk merakam keindahan semula jadi. Jadi saya telah pun mendaki Gunung Jerai untuk mengambil ataupun merakam keindahan semula jadi yang terdapat di Gunung Jerai, Kedah. Tugasan ini membawa saya pulang ke kampung halaman, yang mana saya terpaksa menyusuri tepi sawah dan bukit kecil dan juga pantai. Saya ingin menunjukkan bahawa alam bukan hanya cantik secara fizikal tetapi ada jiwa. Saya menggunakan natural lighting, sudut rendah dan bermain dengan warna golden hour. Contohnya, gambar yang ditunjukkan ini saat diambil matahari mula nak menaiki, yang mana pada waktu pagi, untuk menunjukkan memori yang hampir hilang. Jadi gambar ini telah pun diambil pada waktu pagi di Gunung Jerai, Kedah, Malaysia. Hal ini telah pun menunjukkan satu keindahan alam dan keharmonian gambar tersebut pada waktu pagi. Selain itu, saya juga telah pun mengambil gambar pokok-pokok ataupun bunga yang ada di kawasan tersebut untuk menunjukkan terdapat keindahan alam juga pada sumber pokok ataupun bunga-bunga yang terdapat di sekitar Gunung Jerai. Seterusnya adalah assignment 3, yang mana saya diminta untuk penerkaan fotografi digital dan bereksperimen bersama dengan amalan Sri Kamera dan Perisian. Dalam tugasan ini, saya bereksperimen dengan long exposure dan tone gradient dengan menggunakan Lightroom, satu app yang sangat-sangat saya rasa memudahkan saya untuk edit dan untuk menambah gradient ataupun menambah warna terhadap gambar tersebut. Gambar ini pula saya hasilkan siri gambar malam di Bandar Melaka, di mana lampu-lampu menjadi coretan cahaya. Sebagai contoh, gambar seorang majlis kebudayaan
yang pada waktu malam berlaku di Melaka. Jadi saya juga cuba untuk layering dalam Photoshop, mencantumkan wajah dan langit malam tersebut untuk menggambarkan identiti dan mimpi. Jadi ia agak mencabar tetapi menyeronokkan bagi sebab saya rasa ini adalah saat di mana saya mula bermain sebagai seorang pencerita visual. Gambar ini yang berada di sebelah saya ini adalah gambar yang telah pun saya berjalan di Melaka dan saya telah pun mengambil beberapa memori ataupun momen untuk dijadikan sebagai saya punya eksperimen dan percubaan untuk penerkaan dalam fotografi. Akhir sekali, saya sudah pun berada pada penutupnya. Projek ini lebih daripada sekadar tugasan. Ia mengajar saya bahawa setiap klik kamera bukan hanya tentang subjek tetapi juga cara saya melihat dunia. Saya harap satu hari nanti saya dapat bawa pengalaman visual ini ke dalam dunia pendidikan atau rekaan permainan untuk mencipta pengalaman yang menyentuh hati dan membuka mata semua orang. Terima kasih Prof. Dr. Khairul kerana telah pun memberikan tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang turut membantu dalam menyelesaikan portfolio ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Semoga mendapat